kita adalah yang pertama untuk Malaysia. Tak ada lagi syarikat yang saya bertanya dengan pihak Iqra Arabic untuk Malaysia siapa syarikat yang ni. Tak ada. Kita sudah first Focus Ihsan Enterprise, okay, dan juga Focus Ihsan Travel and Tours. Okay, these two company hired untuk kita buat program ni. So memang this is the first program kita bekerjasama dengan pihak Iqra Arabic, okay, dan juga untuk membawa untuk semua date-date yang ada yang tertera di dalam kita punya flyers dan juga kita punya banting. Berapa lama discussion dengan Iqra Arabic? Actually masa saya berjumpa dengan pihak ni, masa tu saya bawa grup pergi umrah pada bulan puasa. Ni saya cerita dengan Dr. Sri lah. Bulan puasa, kita punya orang kuat kita, Ustaz Johari, memperkenalkan saya dengan Ustaz Abdullah Bawazir. Dia tanya, Ben, okay, since you dekat sana, I nak kenalkan you dengan Abdullah Bawazir. I jumpa dia daripada hotel. Saya pergi sendiri ke Universiti Ummul Qura tu sendiri, jumpa dia di Wadi Mekah. Wadi Mekah. So saya berjumpa dengan dia sendiri, berjumpa macam gini, buat presentation semua. Almost take 3 minggu lah. Sebab saya sebulan kat sana. Okay, bulan puasa tu. Jumpa, bincang. Alhamdulillah mereka secara verbal dan now tengah menunggu surat daripada pihak Iqra Arabic untuk mengeluarkan official letter lah untuk kita. Sebab apa, saya dengan mereka ni sudah 3 minggu untuk saya follow up, dan insyaAllah pihak Iqra Arabic akan keluarkan dalam masa 2-3 hari inilah, insyaAllah. Okay. Tanya boleh siap? Iqra Arabic siapa dia punya tu? Anak syarikat kepada syarikat dia Jinsia Saudi kuat. Ya, CEO. CEO Yemeni. Yemeni the CEO Iqra. Tapi Iqra syarikat dengan Ummul Qura. ما في مشكلة يعني السعودية أحيانا في مشكلة إذا كان من أهل البيت هو من أهل البيت هو من أهل البيت عبد الله البوزي. لا ما في مشكلة. يعني يريد هؤلاء السعودية لا يريد الأجانب غير العربية. لا لأن هذا شركة. نعم. investment. all this إقراء under valley وادي مكة. Wadi Makkah. بنية كم شركات إقراء مكة إقراء Arabic is one company under Wadi Makkah. Dia business untuk Ummul Qura. Dia macam كبير. شركة Wadi Makkah business like syarikat pasar under Ummul Qura. yang ada إقراء Arabic satu syarikat Ummul Qura. معترفة من الحكومة. نعم مسجل حكومة government Saudi Arabia make this one for the company for Ummul Qura University. Yes. dia macam Sebenarnya kita tak boleh buat apa, kita mesti mengambil daripada satu syarikat. Betul. Kalau syarikat itu ada hubungan baik. Syarikat dengan government buat untuk Ummul Qura University. dia macam ni lah. Ummul Qura kan dia lebih pada asalnya pada wakaf. Yeah, they wanted to be in. Tapi dia buat macam entity business. Corporate lah, entity corporate. Yang Okay. kita wajib. نزوره إن شاء الله حياكم الله. نزور شركة. Tok Sri, tanya dia bila nak keluarkan surat. Sebab saya dah follow up 4 kali dah. Kalau dia tak bagi artinya gagal kita. I hope that you direct call Abdullah Bawazir